Tapi ST dia tak benarkan kalau dalam rumah tak boleh pakai kabel aluminium. Memang wajib pakai copper punya kabel. Tak boleh pakai aluminium lah. Jadi TMB biasa akan supply saya 10mm lah, saya servis je 10, 16, ada 25, ada tengok atas dia punya supply lah. Yang ni bukan kerja kita lagi ke, tapi cuma kita kena tahu lah. Jadi saya buat juga sebagai analysis juga untuk kita tahu. Okay, jadinya supaya kita kenal, dekat meter TMB dia ada 3 benda ni lah. Satu meter, yang kedua dia ada cutout ni dia ada view. Ni dari dia ni. Kalau kita tengok dari dia ada view. Dari side dia ni, yang ni kalau tengok 63M. Okey. Meter TMB. Dia ada cutout. Dia ada neutral link. Dia ada meter lah. Okey. Cutout ni dia ada dua je. TMB kalau single phase dia akan bagi supply satu 32M atau kalau lebih daripada ni dia akan bagi 63M lah. Ni M ni simbol untuk current. Jadi kalau ada masalah dekat bahagian ni, call je TMB 15454. Ni siapa-siapa pun boleh call, tak ada masalah. Owner rumah pun boleh call, tak ada masalah. Jadi yang mana berkaitan dekat meter TMB dan sebelum tu semua hak TMB. Jadi tengok ada kabel servis bocor ke, leakage ke, terbakar ke, telefon je TMB. Macam tu. Okey. Jadi fungsi cutout ni yang saya cerita tadi, dia ada dua. Fungsi dia satu untuk overload. Overload ni dia panggil beban lampau. Okey, contoh TMB bagi 32M. Masa penggunaan biasa owner rumah pakai kurang daripada tu, maksudnya 25M je. Okey. Jadi tiba-tiba hari tu keduri. Betul dia tambah ekor apa macam ni. Dia lebih 32. Dia akan putus. Pada itu dia panggil beban lampau. Ataupun bahasa orang putih overload lah. Overload. Okey, jadi dia akan putus. Itu fungsi cutout ni. Okey, satu lagi fungsi dia, bila dia ada short circuit. Short circuit live dengan neutral, contoh wire live dengan neutral dia luka. Okey. Wire live dengan neutral dia luka. Hak dalam rumah, bukan hak dekat kabel servis tu. Kalau hak dekat kabel servis dia akan breaker yang sebelum tu akan trip. Contoh warning ada kes mati masa banjir bawah ni. Yang dekat mana